sejahtera dan salam Malaysia Madani. Teknologi kini menjadi tunjang utama dalam sistem pendidikan. Dari bilik darjah konvensional, kita beralih kepada pembelajaran digital yang lebih interaktif dan fleksibel. Ia bukan sahaja mengubah cara guru mengajar tetapi juga cara murid memahami sesuatu ilmu dengan lebih berkesan. Pendek kata, teknologi mendekatkan ilmu memperkasakan generasi. Namun begitu, adakah teknologi benar-benar membantu dalam konteks penghayatan ilmu yang sebenar? Ikuti kupasan tentang persoalan ini bersama saya, Henska Eva Anthony, wartawan Budi TV, Sekolah Menengah Sains Selangor. Teknologi kini mendekatkan ilmu ke hujung jari, membuka ruang pembelajaran tanpa batas untuk generasi hari ini. Melalui inovasi peranti digital dan kewujudan pelbagai aplikasi pintar, murid-murid meneroka ilmu dengan lebih interaktif, pantas dan berkesan. Inilah langkah memperkasa generasi masa depan yang berilmu, celik teknologi dan bersedia menghadapi dunia global. Pelancaran dasar pendidikan digital telah menjadi pemangkin kepada penggunaan teknologi dalam dunia pendidikan. Melalui dasar ini, teknologi dimanfaatkan secara lebih sistematik untuk mengakses ilmu dan menyokong pembelajaran yang lebih interaktif, pantas dan berkesan. Perkembangan pesat teknologi telah menghasilkan pelbagai inovasi peranti dan aplikasi digital untuk membantu murid menguasai dunia ilmu dengan lebih dekat serta pantas. Murid memanfaatkan peranti digital seperti tablet, telefon pintar dan komputer bersama aplikasi pembelajaran melalui YouTube, Google, Delima untuk mencari maklumat, menyiapkan tugasan dan mengulang kaji pelajaran. Selain murid, guru turut mengaplikasikan inovasi teknologi melalui peranti dan aplikasi digital seperti papan pintar, Kahoot, Google Classroom dan AI untuk menyampaikan ilmu dengan lebih menarik dan berkesan. Teknologi turut membuka peluang kepada golongan kurang upaya untuk mengakses dan menguasai ilmu dengan lebih mudah, inklusif dan tanpa batas. Kini saya berada di Persatuan Bagi Orang Buta Malaysia yang terletak di Kompleks MAB, Brickfield, Kuala Lumpur. Bagaimanakah teknologi membantu orang kurang upaya penglihatan menguasai dunia ilmu? Jom kita saksikan. Dengan sokongan teknologi, individu masalah penglihatan dapat mengikuti pembelajaran secara lebih berdikari dan efektif, sekaligus membuktikan bahawa keterbatasan bukan penghalang untuk meraih kejayaan dalam pendidikan serta kehidupan. Dalam PC, kita gunakan open book. Tapi dalam telefon, ada beberapa AI. Satu Seeing AI, itu dibina oleh Microsoft. Dan satu lagi Envision AI. Dan satu lagi Be My Eyes. Sekarang you tengok Meta pun sudah keluar, Meta Smart Glasses. Dia tak gunakan scanner, dia gunakan spectacle. Dan dalam spectacle dia ada kamera. Masa sekolah, semua apps AI ni memang membantu sangat untuk buat kerja. Contohnya, cikgu tulis kat papan putih, saya ambil gambar guna apps Seeing AI dengan Be My AI semua ni. Apps ni akan summarize nota tersebut. Sekarang juga saya guna apps semua ni untuk bergerak, contohnya di MRT atau monorail. Penghasilan buku braille ni pun sudah berkembang daripada secara manual kepada secara digital. Sekarang ni kita dah ada teknologi di mana kita boleh install perisian, kita panggil Duxbury Braille Translation ni, dan kita mencetak guna mesin cetak. Benda ni kita boleh simpan. Kita masih boleh cetak buku yang sama supaya mereka yang bercacat penglihatan ni pun tak ketinggalan dalam dunia pendidikan. Memang kita tak dapat menafikan teknologi hari ini memang sudah berkembang pesat dan dia memang bantulah. Kami di Persatuan Bagi Orang Buta Malaysia menyediakan pelbagai teknologi untuk memudahkan proses pembelajaran dalam kalangan mereka. Contohnya, kami menyediakan iaitu typewriter dalam Braille. Dengan teknologi seperti komputer dan smartphone, mereka dapatlah mempelajari sesuatu dengan lebih cepat. Tujuan utama kami untuk membuatkan kehidupan warga OKU penglihatan ni seperti kehidupan warga biasa. Selain itu, kalau kita lihat dalam teknologi ni, kami juga memberi kursus-kursus smartphone AI menghadapi dunia luar tanpa sebarang ketakutan. Sesungguhnya jelaslah bahawa kemajuan teknologi hari ini turut memastikan golongan OKU menikmati peluang dalam meneroka dunia ilmu serta melangkah yakin ke arah masa depan yang lebih cerah. Kesimpulannya, teknologi mendekatkan ilmu dan memperkasa generasi sekaligus memupuk minat murid untuk menghayati, mencintai dan memanfaatkan ilmu demi masa depan yang lebih bermakna. Namun, penggunaannya haruslah disertai dengan kebijaksanaan agar teknologi terus membawa kebaikan, bukan sebaliknya. Dengan itu, salam hormat dan salam sejahtera.